Halo Westman, Challenge Charles Zubau. Gadget Van yang besar. Besaran hantam Snow is from Sirbe Deals Mekans. Jom kita tonton. Wah, saya ada sebahagian kecil gula-gula getah Hobababa. Oh, tetapi Britney ada pakej yang sederhana. Hebat! Tetapi Bobby adalah yang paling bertuah sekali. Oh iya, saya tahu. Ini sangat hebat. Baiklah, saya akan mula dulu sebab saya ada bahagian paling kecil. Mari kita cuba. Apa? Gula-gula getah itu nampak comel. Bobby, lihat kepingan gula-gula getah kecil ini. Jangan risau Sam. Ia hanya sepotong gula-gula getah. Ia masih sedap. Baiklah, saya sudah tahu apa yang akan saya lakukan. Ambil cakar Hulk dan... Hebat. Sekarang saya ada kuasa Hulk. Satu tumbukan dan lihat gula-gula getah saya. Dan sekarang saya akan buat gelembung. Kecil tapi tetap hebat. Giliran awak, Britney. Ya, hebat. Mari kita coba. Biar saya buka dulu. Oh, ia sangat cantik. Oh, berhenti membaling barang kepada saya. Maaf, Bobby. Saya tidak sengaja. Mari kita kembali kepada mengunyah gula-gula getah. Menggulung keluar. Wah, betapa panjangnya. Kamu nampak tak? Saya terkejut. Mari kita cuba sekarang. Oh, adakah itu rambut? Betapa menjijikkan. Apa itu? Hebat. Nampaknya ada orang akan makan sepotong gula-gula getah dengan rambut di atasnya. Ya. Wah, saya tak sangka gula-gula getah itu begitu panjang. Saya terus mengunyah hingga ke hujung. Dan apa ini? Oh, tidak. Wah, Ia menjijikkan. Kenapa penuh dengan rambut? Aduh, apa yang kamu buat, Britney? Baiklah. Oh, maaf Sam. Saya tak sengaja. Ya, baiklah. Ayo, giliran kamu, Bobby. Baiklah, biar saya buka. Oh, lihat itu. Wah, ia sangat besar. Saya sangat jenis selama-lamanya. Ia sangat manis. Saya suka. Kita makan semuanya semasa tiada siapa yang melihat. Oh, ia sangat sedap. Ia benar-benar hebat. Tinggal sedikit lagi dan saya bersedia untuk membuat gelembung. Hei, tonton dan belajar. Gelembung besar atau kecil mana keluar gula-gula getah besar ini dah. Oh, tidak mungkin. Ia false. Oh, kawan. Kamu semua penuh dengan gula-gula getah. Ia akan mengambil masa yang lama untuk mengeluarkannya dari rambut kamu. Kali ini, kamu dapat beruang jeli. Bobby sangat kecil. Britney sudah ada beruang yang jauh lebih besar. Tapi bagaimana dengan Sam? Wah, kami tak percaya mata kami. Ia sangat besar. Hei. saya mahu mula sekarang. Mari kita cuba. Tetapi bagaimana? Oh, saya ada idea. Saya ada pencetak. Apa kata kalau saya klon marmalade ini? Saya boleh buat begitu. Saya dapat mengimbas marmalade beberapa kali. Lihat, tengoklah. Oh, hey! Hebat. Satu helaian penuh marmalade. Wah, itu hebat, Bobby. Tidak hairanlah saya begitu bijak. Mari kita cuba. Sedap. Ya, hebat. Saya mahu makan semuanya, satu demi satu. Sekarang saya sudah makan semuanya. Hebat. Anda menjilat jari Anda. Sekarang giliran saya. Saya ada idea bagaimana untuk membesarkan marmalade saya. Kita gunakan Pam. Mari kita kembungkan beruang jeli saya. Anda akan lihat, ia akan menjadi lebih besar daripada Sam. Oh tidak, ia meletup. Beruang itu meletup. Saya diliputi marmalade sekarang. Mari kita coba juga. Ia sedap. Baiklah, sekarang giliran saya. Mari kita coba marmalade ini. Oh, ia kelihatan sedap dan rasanya lebih baik. Tetapi saya ada idea. Biar saya koyakkan marmalade ini menjadi kepingan dan letakkan dalam mangkuk. Tadi. Kemudian saya akan ambil pembakar. Ini dia. Ya,
Voila! Ia sepatutnya mencairkan marmalade dalam beberapa saat. Anda akan lihat. Sedia. Marmalade itu menjadi cair. Wah, ide yang hebat. Apa yang akan kamu lakukan seterusnya? Sekarang saya akan ambil straw dan minum semuanya. Wah, ia sangat sedap. Oh, Sam, saya ada idea. Awak kawan saya, kan? Kongsi dengan saya, tolong. Tolong, dengan saya juga, Sam. Baiklah. Tidak mungkin. Tidak akan berkongsi dengan kamu, Bobby. Tetapi saya pasti akan berkongsi dengan Britney. Saya ada straw berasingan untuk kamu. Terima kasih, sayang. Tolong. Hei, mari kita cuba. Ya sedap. Sedikit Fanta, tetapi Britney kembali ke saiz biasa. Nampak hebat. Kemudian bagaimana dengan Sam? Sebahagian besar, saya tidak pernah melihat yang sebesar itu. Bobby mula dulu. Baiklah, ada sedikit sahaja di sini. Saya akan minum semuanya dengan cepat. Aaron Shidakwa, baiklah kita saja. Betul. Oh, tak ada apa-apa yang tinggal. Sekarang giliran Britney. Baiklah, biar saya fikirkan. Saya sudah fikirkan. Saya ada mesin gula-gula kapas. Tuangkan Fanta ke dalam mesin dan saya akan dapatkan gula-gula kapas berperisa oranye yang cantik. Biar saya hidupkan. Begitu sahaja. Saya ada batang yang boleh saya letakkan gula-gula kapas saya. Wah, ide yang hebat. Wah, ia kelihatan hebat. Mari kita cuba. Oh, itulah yang saya mahukan. Saya sangat suka. Apa itu, Sam? Ya. Boleh awak kongsikan dengan saya? Tidak mungkin. Fine, Max. Let's go. Saya gila gula-gula kapas kamu, guys. Saya hanya perlukan sedikit air untuk melakukannya dan ia selesai. Lihat bagaimana ia cair di depan mata kamu. Apa yang telah kamu lakukan, Sam? Itu gula-gula kapas saya. Oh, sayang Britney, jangan menangis. Sam adalah kawan yang tidak baik. Sam, apa yang telah kamu lakukan? Giliran kamu. Baiklah, sangat sedap. Itu lebih baik. Saya cuba Fanta saya dan ia hebat. Oh, apa yang boleh saya fikirkan? Betul. Cara kacauan dalam cawan Sam, which is saya kulit mau ia buat soda dan dia takkan perasan. Saya akan merangkak di bawah meja. Sam terlalu sibuk minum Fanta sekarang dan saya boleh gerudi lubang di bahagian bawah. Alright, prepare dia. Masukkan tiup. Buat saya to know. Tercensing tak kena di sini. Saya tak boleh minum Fanta. Begitu cepat. Apa yang berlaku? Kemana peljinya Fanta saya? Dan di mana Bobby? Oh, saya rasa saya sudah menekannya. Bobby, saya jumpa awak. Hei, sekarang kamu akan membayar untuk helah kecil kamu. Tidak, mau tidak. Sam, awak cuma bayangkan sahaja. Tolong jangan sentuh saya. Saya akan kejar awak. Mari sini. Wah, benda yang sedap. Ini Skittles kecil. Bagaimana dengan Sam? Dia ada package yang biasa. Sibly Bobby ay care besar. Nasib trace prepare Kirby. Baiklah, beri kita balik dengan Britney. Baiklah, sebab saya ada paling sedikit. Saya akan buat dulu. Biar saya buka dan tuang semua gula-gula ke atas lidah saya. Sedapnya. Tapi habis cepat sangat. Sayangnya. Sekarang giliran Sam. Hebat. Saya sangat lapar. Saya terfikir sesuatu. Kita keluarkan gelas kecil. Tuangkan gula-gula mengikut warna ke dalam setiap gelas. Betapa cantiknya. Saya suka. Ia sangat menyeronokkan. Hebat, kan? Bagus. Ya, itu hebat. Grandma, tuangkan sedikit Sprite ke dalam setiap gelas. Ini akan jadi hebat. Lihat itu. Hebat. Wah, itu hebat. Christmas aming zoa chua siya parang sige wa tiup. And then fun chip all the beers was it glaciers use. Ising sabay sa minum semuanya sekaligus dalam beberapa saat. Kecuali tidak ada sesuatu yang berbuih dalam perut saya. Saya tak tahu macam saya. Baiklah, Bobby, giliran awak. Ya, mari kita coba. Pembungkusannya sangat besar. Saya perlukan lebih ruang. Pergi jauh.
bersurai. Maaf, itu lebih baik. Sekarang kita ambil tangga, panjat, dan mari kita lompat terus ke dalam bungkusan. Yay. Oh, ada banyak Skittles di sini. Oh, ini yang besar. Sedap dan sangat lazat. Bobby, saya dalam perjalanan ke arah kamu. Tidak, Bobby. Saya kawan awak. Jangan ganggu saya. Saya nak masuk. Tidak mungkin. Saya akan masuk sendiri.